Empat lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan serangan terhadap pendakwah bebas, Zamri Vinath. Kesemua suspek yang terdiri daripada 2 jurutera, seorang juruteknik dan seorang pemandu van berusia lingkungan 20-an hingga 30-an itu, dilaporkan tampil menyerah diri di sebuah balai polis awal pagi Selasa, sebelum ditahan bagi membantu siasatan. Perintah riman terhadap mereka dikeluarkan Magistrat Rosyayati Radelah selepas membenarkan permohonan polis di Mahkamah Magistrat Bukit Mertajam pada Selasa. Sebelum ini, pihak polis memohon tempoh riman selama 4 hari bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Dengan penahanan terbaharu itu, jumlah individu yang ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan kini meningkat kepada 6 orang. Terdahulu, keempat-empat lelaki berkenaan tiba di Kompleks Mahkamah Bukit Mertajam kira-kira jam 8.35 pagi dengan menaiki kenderaan polis. Mereka dilihat bergaris serta memakai pakaian lokap berwarna oranye dan ungu ketika dibawa masuk ke mahkamah bagi proses permohonan riman.